Selamat datang ke sesi perkongsian ilmu kita. Hari ini kita nak selam sikit pemikiran seorang tokoh besar Islam, Imam Al-Ghazali. Fokus kita pada kitab dia, Al-Munqidh Minadh Dhalal, Penyelamat dari Kesesatan. Pernah tak anda terfikir, macam mana ya seseorang tu boleh capai keyakinan mutlak pasal kebenaran? Terutama bila keliling dia, macam-macam pandangan ada. Betul tu. Kitab ni, dia special sikit sebab ia macam diari peribadi Al-Ghazali sendiri. Bukan teori semata-mata tau. Ni kisah perjalanan jiwa dan akal dia penuh liku. Kita akan tengok macam mana dia bergelut dengan keraguan yang sangat mendalam. Betul. Lepas tu, baru dia jumpa apa yang dia anggap jawapan kan? Dan kita akan explore macam mana dia nilai jalan-jalan ilmu yang popular masa zaman dia. Kali inilah matlamat kita. Nak faham krisis keyakinan dia tu dan macam mana dia keluar daripada krisis tu. Yang menariknya kan, pencarian Al-Ghazali ni mula awal sangat. Umur belum 20 tahun pun. Muda lagi tu. Dia perasan pasal konsep taklid. Ikut-ikut je. Macam anak Yahudi jadi Yahudi, anak Nasrani jadi Nasrani. Kepercayaan warisan, tapi tak disoal siasat. Dia macam, tak boleh jadi ni. Dia nak ilmu yakin. Pengetahuan yang betul-betul pasti. Tak ada ruang ragu langsung. Kira macam radikal jugalah pendirian dia masa tu kan? Memang. Nak bukti sendiri, bukan setakat terima je. Tapi ironinya, pencarian ilmu yakin inilah yang bawa dia ke lembah keraguan yang sangat-sangat dalam. Mula-mula, dia ragu pasal panca indera. Contohnya macam mana tu? Macam bayang-bayang. Kita tengok macam statik je kan, tapi sebenarnya bergerak perlahan. Atau bintang nampak kecil je kat langit. Tapi ilmu falak kata, besar gila banding bumi. Akal boleh betulkan persepsi deria kita. Tapi Al-Ghazali tak berhenti kat situ. Dia persoalkan akal pula. Tepat sekali. Dia tanya, macam mana kalau akal tu sendiri pun tak boleh harap 100%? Dia guna analogi mimpi. Dalam mimpi, semua rasa real kan? Tapi bila jaga, baru kita, ilusi je rupanya. Jadi dia fikir, apa kalau hidup kita ni pun sebenarnya macam mimpi? Mungkin ada satu keadaan lain, mungkin kematian ke, macam hadis Nabi, manusia tidur, bila mati baru jaga, atau mungkin pengalaman sufi yang akan tunjuk hakikat sebenar. Ni keraguan tahap paling dasar. Sampai ke akar realiti dia soal. itu dahsyat tu. Boleh lumpuh kalau fikir macam tu. Macam mana dia boleh keluar dari situ? Guna logik lagi ke? Ni yang menarik. Jawapannya tak. Al-Ghazali sendiri catat, dia pulih bukan sebab jumpa hujah akal yang lebih mantap, bukan. Dia gambarkan macam satu nur, cahaya yang Allah campakkan dalam hati dia. Cahaya? Macam mana tu? Cahaya inilah yang pulihkan balik keyakinan asas dia pada akal untuk faham kebenaran asas. Dan cahaya ni jugalah, kata dia, kunci ilmu makrifat. Jadi poin penting kat sini, bagi Al-Ghazali, keyakinan paling dalam tu mungkin bukan hasil logik semata-mata, tapi lebih kepada macam pencerahan, anugerah. Okey, jadi lepas dapat cahaya tu, baru dia rasa bersedia nak nilai jalan-jalan ilmu lain. Apa kata dia pasal golongan-golongan utama pencari kebenaran masa tu? Ya, dengan keyakinan baru ni, baru dia kaji betul-betul. Ada 4 kumpulan utama kan? Ahli kalam, falsafah, batiniah dan sufi. Secara ringkasnya lah kan. Ahli kalam tu, dia akui peranan diorang pertahan akidah ahli sunnah. Bagus. Tapi kaedah diorang tu dia rasa tak cukup untuk sampai hakikat kebenaran. Sebab banyak sangat sandar pada premis yang dah diterima pakai. Bukan kaji direct. Macam ambil mudah sikit lah ya. Boleh kata macam tu. Lepas tu falsafah. Yang ni dia kaji lama tau. Hampir 2 tahun. Baru dia kritik. Dia hargai logik diorang, matematik semua tu. Tapi dia bagi amaran. Bahaya juga kalau sampai kagum melampau, tolak wahyu. Apa yang ditolak keras pasal falsafah ni? Ada 3 perkara utama dari falsafah Aristotle, macam yang dibawa Ibn Sina, Al-Farabi tu. 1, pasal penafian kebangkitan jasad. 2, pasal Tuhan cuma tahu benda umum, kulli, bukan detail, juz'i. 3, pasal alam ni kadim, maksudnya tak dicipta, wujud sejak azali. Semua ni bagi Al-Ghazali memang langgar prinsip asas agama. Jelas percanggahan dia tu. Lagi 2 golongan,
Batiniyah. Batiniah atau Ta'limiyah, yang ni bergantung mutlak pada Imam Maksum yang tersembunyi kononnya. Al-Ghazali tolak. Hujah dia, ajaran Nabi Muhammad SAW kan dah cukup lengkap. Buat apa tunggu imam ghaib? Lagipun dia kritik pengikut Batiniah sendiri pun macam tak boleh jawab soalan-soalan mendalam. Nampak macam ada corak kat sini. Macam ketiga-tiga jalan ni tak bagi jawapan mutlak yang dia cari. Yang berasaskan pengalaman terus. Tepat sekali. Walaupun ada kelebihan masing-masing, tapi tak capai tahap ilmu yakin yang dia maksudkan tu, yang datang dari pengalaman langsung. Jadi, Tinggallah golongan sufi. Mesti kat sini dia jumpa kelainan kan? Jalan sufi atau tasawuf ni, dia nampak lain. Dia nampak ia gabungkan ilm, dengan amal. Dan paling penting, Al-Ghazali sedar, hakikat ilmu sufi ni tak boleh setakat belajar teori je. Kena alami sendiri. alami sendiri. Macam mana tu? Dia panggil dhauk, maksudnya rasa. Kena rasa sendiri pengalaman rohani itu. Dan ia melibatkan perubahan hal keadaan dalaman kita. Transformasi diri. Dia bagi contoh mudah je. Beza kita tahu definisi kenyang dengan kita rasa kenyang tu macam mana. Lain kan? Betul. Jauh beza tu. Dan tindakan dia tinggalkan Baghdad tu, itu bukti dia serius pasal ni lah kan. Tinggal semua kemasyhuran. Sangat drastik. Itu tunjuk komitmen dia. Dia tinggalkan jawatan tinggi, pengaruh. Mengembara hampir 10 tahun. Hidup uzlah, mengasingkan diri. Buat riadah, latihan rohani. Sebab apa? Sebab dia rasa ilmu dia sebelum tu, walaupun hebat, tapi tak ikhlas. Tak dekatkan dia pada Tuhan. Jadi dia nak cari yang betul-betul dari pengalaman. Kena rasa, baru tahu. Jadi, apa kesimpulan akhir dia pasal jalan sufi ni? Apa kaitan dia dengan kebenaran yang lebih tinggi, macam kenabian? Kesimpulan dia jelas. Bagi Al-Ghazali, kaum sufi lah yang betul-betul ikut jalan Allah. Cara hidup diorang terbaik, akhlak paling murni. Sebab apa? Sebab sumbernya dari cahaya kenabian. Matlamat akhir dia, bersihkan hati dari apa saja selain Allah, sentiasa ingat Allah, sampai ke tahap fana, lebur dalam kesedaran Tuhan. Jadi dawak tu penting untuk faham kenabian juga. Ya, pengalaman dok atau rasa ni lah, kata Al-Ghazali, yang bagi kita faham sikit sebanyak hakikat kenabian. Ia macam satu level persepsi yang lagi tinggi dari akal biasa. Boleh nampak alam ghaib, mimpi yang benar tu kira contoh kecil dia lah. Semua orang boleh alami sikit. Dan keyakinan pada Nabi Muhammad SAW tu pula datang bukan sekadar dari mujizat. Tapi bila kita kaji Al-Quran, Sunnah, tengok kesan perubahan pada orang, ia satu gabungan lah antara akal yang dah tercerahkan dan hati yang diterangi cahaya ilahi. Okey, jadi kalau nak simpulkan, perjalanan Al-Ghazali ni bawa kita dari satu keraguan yang boleh kata melumpuhkan, kan? Lepas tu dapat cahaya pencerahan, akhirnya jumpa keyakinan dalam pengalaman langsung jalan sufi. Ilmu sejati tu bagi dia bukan setakat fikir-fikir je lah. Betul. Ia gabungan ilmu, amal dan yang penting, dauk, rasa. Jalan sufi tu bukan tolak akal, tapi dia melengkapkan akal. Cara nak alami dan sahkan kebenaran ajaran Nabi melangkahi batas logik semata-mata. Ini tinggalkan satu persoalan menarik untuk kita semua renungkan, kan? Dalam kita cari kebenaran atau keyakinan dalam hidup kita ni, macam mana kita seimbangkan antara hujah akal dengan pengalaman peribadi? Atau mungkin intuisi? Bolehkah kita betul-betul tahu sesuatu kalau kita tak pernah rasa atau alami sendiri? Satu soalan untuk anda fikirkan.